Duduk sini kenyang makan tester. Sedap. Oi, besar. Serius lah durian montong macam ni ke rasa dia? Nampak? Ibarat kau macam pukul 12.30 tu kau pergi naik kuda dekat PD. Kau bayangkan kau naik kat Teluk Kemang kan, macam tu lah. Ini menarik macam udang. Udang dia kepak-kepak. Udang nak halo. Whoops. Okay geng, macam mana korang tengok kat thumbnail, kita orang on the way ke Hatnya. Sebenarnya kita orang dah gerak tengah malam tadi, tapi nak tepuk tangan dulu. Okay, clapping. Clapping, yeay. Malam tadi ada jam, yang jam gila-gila. Ada lori rosak. So kita orang dah pukul 12. Sekarang baru pukul 6 pukul 5. Pukul 5 baru sampai dekat entias sebelah Bukit Gantang ni. So kita orang dah tidur kejap, dah sarapan, solat. Kali ni kita orang nak pergi Hatnyai, nak masuk ke Thailand. Sebab kita orang dah selalu pergi Thailand. Kita orang pernah naik train, naik flight. So kali ni kita orang nak try bawa kereta masuk ke Sepadai. Jom nak, ayolah. Jumpa kejap lagi. Abang Nina. Perjalanan dari KL ke Hatnyai lebih kurang 7-8 jam. Dalam 500 km macam tu. Jadi kita lalu border Bukit Kayu Hitam, masuk ikut danau. Nak masuk Thailand dengan kereta ni, kena ada benda penting ni untuk standby. Pasport, pastikan sah 6 bulan sebelum expire. Gerai kereta, insurans Thailand, borang TM2 dan TM3, dan lesen memandu Malaysia. Tapi sebenarnya kalau korang deal dengan insurans, diorang akan settlekan pasal borang TM2, TM3 dengan insurans kereta. Settle semua ni, jalan clear, jom kita ride Thailand. Sekarang sebelum kita masuk border Thailand, yang penting kita kena isi minyak full dulu. Nanti sebabkan minyak Thailand mahal kan. Ni kat BHP Jalan Bukit Tangga. Ni paling last lah sebelum betul-betul yang ni. So at least jimat lah minyak sikit. Kalau tak sebelum tu Caltex. Tapi Caltex tu nak kena ke ni pun dalam 8 kilo jugalah sampai ke border tu. So sini lagi dekat lah. Sini dalam kilo macam tu je kot. Okay geng, tadi kita dekat area RHB pula, BHP. Time tu baru pukul 10.30 macam tu lah. So lepas isi minyak terus lah pergi border kan. So sampai sini dah pukul 11. Tapi sekarang jam dah pukul 1.30. Kita orang tak lepas lagi masuk ke Thailand. Kita orang stay kat immigration area tengah-tengah antara Malaysia dengan Thailand. Kita betul-betul kat border. Sebab apa tau? Tu lah, dia tengah renovate. So kita ada lencongan macam ni lah. Masuk dalam ni, lepas tu jam gila. Memang lambat gila weh. So aku daripada malam tadi tak tidur. Sekarang memang dah ngantuk gila. Tapi aku tak rasa kita akan terus tidur. Bila sampai hotel nanti, kita akan keluar terus. Ngantuk pun ngantuk lah, keluar je. Kita kena all out hari ni dengan esok. Sebab lusa mungkin kalau Chani gaya dia, memang kena gerak awal lah balik. Jumpa je lagi. Bye. Kalau kau nampak bangunan ni, memang kau kena turunkan passenger. Passenger turun, pergi cop pasport, tinggal driver je. Driver kena bawa borang TM2, TM3 dengan arrival card TM6 dengan pasport untuk naik kereta. So passenger turun sini, nanti ambil kat depan lah kot. Aku first time, entahlah ni. Parking kat area custom tu memang padat gila. Diorang suruh parking kat luar, lepas tu pandai-pandai lah jalan kaki masuk dalam, dapatkan cop. Kita orang pergi ni time public holiday, so padat gila. So jom lah jalan kaki. Bapak panjang sikit. Okay geng, aku dah settle. Aku datang pukul 1.30. Sekarang dah pukul 4. 3 nak pukul 4. Tadi belakang ramai. Kaki aku dah cabut kan. Tapi yang best dia, sebab kalau terlampau ramai dah tak payah pergi sana. Jadi kalau tak, kau kena bawa kereta kau pergi sana. Kau tak payah.
Terus jalan. Selamat datang ke Private Import, tempat membeli barang-barang bandel tapi yang branded. Wah, banyak. Nina, kau nak berapa banyak? Nak berapa banyak? So tadi pergi beli kasut untuk Abang Nina dekat Hat Nyai Village. Lepas tu dekat Hat Nyai Village ni ada Food Villa. Food Villa ni dia macam food court lah dalam dia. Ada jual bermacam-macam jenis makanan. Tapi kita orang carilah yang dia tulis halal. So dia halal dan orangnya pakai tudung. So yang ni lepas dah pusing-pusing, kita orang tertarik dengan ni macam daging. Dia kata daging grill daging grill. Lepas tu kita orang sebenarnya teringin nak makan yang daging danok tu, tapi tak sempat nak cari kedai daging danok dekat area danok tadi. So aku ambil daging dengan dia kata basil tadi. Basil ni this one basil, daun selasih. Lepas tu ada tambah add on telur. Tapi ingat kan telur sebiji, rupanya telur kuning je. Air pula ambil air coconut apa? Shake. Coconut shake tadi. Dah lapar tadi. Tengah hari tak makan. Gau-gaukan dulu dia punya kuning. Kurang sedap. Sebab aku pakai yang daun selasih ni lagi sedap. Dah pedas sikit. Telur dia macam rasa telur masin. Tapi dia pakai telur masin. Nanti aku cakap sedap. Tak tahu, tak terbayang kan rasa dia kan. Rasa daging dia juicy lah. Lepas tu lembut. Lepas tu nasib baik tak liat. Kalau liat pun potong pula. Masih sedap. Dah, aku nak sama makan. Yang aku pula, aku ambil set A ada telur. Daging dia daging biasa. Daging dia macam daging danuk lah kot. Macam rimau menangis berlemak-lemak ni. Lepas tu dia ada kuning telur. Betul lah. Macam telur masin. Bismillah. Melemak-lemak pun daging dia. Macam ni kot daging danuk kan. Ni cicah dulu. Okey, makan nasi telur kuning dia ni. Berlemak-lemak masin. Bismillah. Nikmat sehari yang tak makan. Bila dapat tu, dapat yang sedap lah tu. Syadu. Kita orang tak check in hotel lagi tau. Aku tak pasti kita orang punya aktiviti apa lepas ni. Jadi aku update balik. Aku nak sama makan ni. Lapar dah ni. Dari pagi tak makan. Bye. Okay, so kita dah check in kat kita punya hotel. Masuk-masuk ada wardrobe kat sini. Tapi wardrobe terbuka lah. Kita boleh letak kasut sini, kita boleh letak beg kat sini. Lepas tu sini ada meja sisi. Meja untuk letak beg lah sekarang ni. Letak beg ke letak kasut. Lepas tu sini ada tandas. Tandasnya dia ada shower, dia ada tandas, toilet bowl, ada sinki, ada cermin juga kat sinki. Oh, tak ada bagi toiletries sebab kita orang toiletries sendiri. Sini ada TV, dia kita test boleh on ke tak. Boleh on. Lepas tu sini katil dia macam katil king. Macam king. Katil king, confirm. Ni katil king. Lepas tu dia bagi 2 towel. Lepas tu sini ada mini fridge. Bolehlah kalau kita nak letak makanan-makanan kat sini. Ada juga jug kettle, tisu, botol air. Yang ni apa ya? On. Tak tahu sis apa yang ni. Maknanya kita kena Google Translate dia sekejap lagi. Lepas sini ada cermin. Cermin yang agak besar. Lepas tu dia bagi tahu password Wi-Fi. Sini bagi tahu RFU juga tak ada tak ada RFU like. Lepas tu luar ni kita check in dah malam. So tak tahu view apa yang dekat luar. Sebahagian tengok. Sebahagian kita boleh tengok. Tadi nampak ada mosquito net untuk alam nyamuk dah dimasuk lah ni. Tapi esok kita tengok view dia macam mana kat luar ni. Sini pun ada kerusi. Hotel ni sebenarnya
hotel macam agak old school, tapi size dia agak besar lah, luas. Sesuai lah untuk kita orang tidur kat sini 3 hari 2 malam. Kita datang untuk tidur je, bukan nak bersenang-senang di hotel. So, kita je review. Harga nanti aku letak kat sini. Kita aku letak kat sini harga. Okay? Okay, Amalina, clapping. Amalina clapping. Clapping. Yeay. Baby. Ni hotel kita orang. Nama dia Pasawang Hotel. Hotel ni simple je. Dia macam hotel old school. Tapi yang best ni, kalau kau bawa kereta kat sini, parking ni banyak Ni depan ni dah ada parking kan. Ni parking. Lepas tu belakang ni pun banyak parking. Ni semua parking. Besar punya parking. Sampai ke belakang sana. Oh ya? Parking dia memang besar gila. Okay. So kalau korang nak cari hotel yang simple. Nak tidur malam, lepas tu kau nak pagi dah penat berjalan. So tapi kau perlukan parking. Parking tu yang penting. Hotel ni nama dia Pasawang Hotel. Pagi ni kita dekat mana? Dekat Kim Yong Market. Kita dekat Kim Yong Market. Kita nak tengok diorang kat sini dia macam ada jual macam makanan-makanan tradisional. Lepas tu ada jual kacang-kacang. Dia jual dry food macam mango yang kering kan. Kita tengoklah apa lagi. Sebenarnya sini dia jual bahan mentah juga, bahan basah juga. Hai, nak cakap ke? Nak cakap ke? Nak cakap ke? Tuang awal juga pagi ni. Dia tengah merah jam. Baru pukul berapa? Baru pukul 7 7 waktu Thai. Baru pukul 7. Lintas dulu. Lintas dulu. Dekat Thailand pun ada ketupat palas Cuma tak tahu ketupat palas dia jenis macam mana. Ada serunding ke, ada apa ke. Apa yang aku perasan dekat Kim Yong ni banyak jual kacang. Paling famous dengan kacang. Lepas tu setiap kedai macam lebih kurang menjual yang sama. So setiap kedai harga lebih kurang Memang kacang. Depan sikit kacang. Yang makan benda lain ada lah. Tapi kebanyakan ni memang kacang saja. Okay. Nak? Okay tak? Nak ke? Boleh lah. Ambil lah. Okay lah. Okay. How much? 100 baht. Ayam ini ayam cokor 2 kali 25. Yang ayam susu yang daging ni 110 baht. Pertimbang tu berapa pula tu? Berapa harga? Ini besar. Okey. Ini kecil. Saya kecil yo. Half kilo 170, half kilo 18. Ini besar. 1 kilo 36, this half kilo 5. Ini bakar. Ini goreng sama, ini bakar. Rasa dulu. Boleh? Kulit dah, kulit. Kulit ni boleh. Duduk sini kenyang makan tester. Sedap. Makan dia dulu. Ni nama dia longan. Thank you. Malaici. Ada kasut Amalina, 1 baht. Durian 280 Yes, 280 baht. Lepas tu ni sate, ayam sate. Mana? Ada beberapa cucuk. Banyaklah cucuk dia kita beli. Lepas tu saya punya plastik tu Ada laici. Laici dengan Kacang. Kacang kaju. Kacang kapai. Awak kena selipar. Semalam pun awak dapat kasut baru. Ni maknanya trip ni trip untuk Amalina ni. Bukan trip untuk mama bapa. Amalina punya kasut je dah 4 dah dengan selipar. Wah. Ni sate ayam aku nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap oh. Ni macam kita BBQ ayam. Sedap gila tu. Sedap. Sedap kan? Sedap. Sedap gila.
Patutlah dia jual 25 baht tapi 2. Ha. Yang lain semua 10 baht je ni. Yang ni dia jual 25 baht tapi dapat 2. Yang ni apa daging? Daging. Daging Ni daging. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni pun sedap. Dia ada rasa macam tinggi-tinggi. Aku rasa dia letak dia perah lemon ni. Baik. Tapi ni macam lemak. Sedap. Sedap kan? Ha. Nice. Ayam susu. Ayam susu. Bismillah. Sedap. Tapi manis. Ayam susu Nama pun ayam susu. Memang manis. Tapi sedap. Ni celur. Ni kum. Ayam goreng. Makan pulut. Sup. Chicken noodle. Tom yum beef. Seafood tom yum noodle. Kalau makan Thailand. Makan Thailand? Makan dekat Thailand. Makan dekat Thailand. Mestilah kena order hari ni. Cheyenne. Mana? Okay geng. So kita dekat Ayutthaya Noodle. Dekat sini dia punya speciality dia noodle lah. Tapi dia ada jual nasi komor, ada jual roti kan. Dia ada jual macam-macam lain. Nasi goreng pun ada. Speciality dia noodle. Yang noodle dia pula dia ada jual sup, beef soup, chicken soup, tom yum, beef tom yum, seafood tom yum. Tapi yang best kau pilih yang tu. Lepas tu kau boleh pilih kau nak pakai mi apa. Nak pakai kuih tiaw boleh, bihun boleh, suun boleh, Maggi boleh. Yang aku ambil ni beef tom yum. Beef tom yum ni dia ada daging, ada fishball, sayur. Saya nak try dulu. Dia punya tom yum ni menusuk tu. Bagi aku pedas lah. Bagi orang lain aku tak tahu macam mana. Tu rasa daging dia. Daging dia ni besar-besar. Bismillahirrahmanirrahim. Daging ni daging yang lembut. Ada berlemak. Dia macam daging sup lah. Dia sedap. Dia sedap tapi dia memang terus menusuk ke tekak. Tadi kita orang ada beli durian kan. Masuk dalam kereta bau dia Pekat gila. Bau gesi-gesi. Sebab selama ni kita orang nampak je durian Thailand ni. Lepas tu orang cakap rasa dia tawar. Dia macam mangkor. Dia macam keras kan tu kan. Nama pun durian montong durian montong. Tapi tu lah dah tengok macam ni kan. Bila lagi nak try kan. So try lah. Mana nak buka ni? Warna dia memang nampak menarik je. Tekstur dia pun nampak macam lembut. Aku ingatkan dia keras tau. Oi, besar. Ya, seulas dia besar gila. Pokok. Besar. Ni bukan aku Jatuh. Dia besar dia macam curry puff IKEA. Lebih kurang lah, besar gila. So aku try. Bismillahirrahmanirrahim. Manis lah. Serius lah. Serius lah. Durian montong macam ni ke rasa dia? Serius lah. Apa? Nampak tekstur lembut-lembut dia. Memang ni dia lembut. Aku ingatkan dia keras tau. Patutlah bau dia sedap. Oi, sedap serius. Serius lah Bi. Kalau tahu ambil je yang 300 baht tu. Banyak ulas tadi 300 baht tu. Beza 20 baht je. Sedap. Berlemak-lemak, creamy. So maksudnya yang selalu kita nampak tu dia bukan mangkor, dia lembut. Ke dekat area Hanyai ni sebabkan ramai orang Malaysia dia buat durian jenis lembut-lembut macam ni. Dia cuba untuk apa, mixkan tu apa? Dia bagi bakorkan dia apa tu? Tak bakor. Baka-baka dia kawin-kawinkan. Mungkin. Rupanya durian montong macam ni rasa dia. Ui, sedap lah Amanina. Sedap lah. Amanina dah tertarik. Amanina kalau benda tak sedap, muka dia pelik. Tapi kalau dia ni tengok muka dia pelik ke tak pelik. Amanina ni. Do you want to try it? Do you want to try? Siap bunyi lagi tu. RM36.64.
Nampak dah. Tu harga 280 baht tu. Yelah aku rasa kalau macam ni kat KL RM50. Kalau di 24 satu bekas macam ni. Betul. Okay, bye. So sekarang kita dekat Samila Beach. Amelina dekat Samila Beach. Dekat mana Amelina? Samila Beach. Songkla. So kita orang rasanya datang macam nak repeat balik. Sebab dulu tahun 2020 kita orang pernah datang. Awal-awal COVID tu. Sebelum COVID baru nak datang Malaysia. Baru nak masuk Malaysia. So time tu kita orang datang kat sini tak ada naik kuda. So hari ni ingat macam naik kuda. Tapi panas terik. Ya, kita orang datang dah tengah hari. Oi, bapak panas ni. Panas gila. Actually kalau waktu Thai dia 11 suku. Kalau waktu Malaysia dah 12 suku dah. Ibarat kau macam pukul 12.30 tu kau pergi naik kuda dekat PD. Kau bayangkan kau naik kat Teluk Kemang kan, macam tu lah. Tengoklah macam mana. Kalau larat kita naik, kalau tak larat jalan-jalan dari sini, lepas tu Malaysia pergi makan ke, pergi minum ke, apa-apalah. Betul? Okay. Bye-bye. Bye-bye. Mina bye-bye. No, bye-bye. Tak ada. Dia ngomong. So, kita orang dekat Cafe Amazon. Apa nama tempat ni? Cafe Amazon apa? Singanakon. Nama tempat ni Cafe Amazon Mungkang Singanakon. Tapi memang sini Cafe Amazon ni kok. Sana, tepi ni semua besar gila tempat ni. Sebenarnya ada aren lah rasanya. So dah order, dah sampai. Tapi aku sarankan korang kalau datang sini, kalau nak minum dan kau tak rushing boleh lah. Tapi kalau kau rushing nak pergi tempat lain, tak payah. Nak sampai ni pun lama gila. Aku dah biasa minum Cafe Amazon. Selalu kalau kedai-kedai yang biasa tak lama tau. Yang ni tadi dalam 30 minit ada. Kau nak try Cafe Latte. Aku punya ada gula mat. Aduh. Anggap je lah macam Spanish Latte. Manis. Amelina pukul So kita dah habis minum. Sekarang kita nak masuk kawasan Amazon. Kawasan Cafe Amazon punya halaman. Macam menarik kan. Jom. Amelina tu tengok bawah tu. Amelina dah ke. Tengah ambil gambar OOTD. Tiba-tiba dengan bunyi guru, lepas tu hujan. So kita kena cepat-cepat keluar dari sini sebab sini tak ada bumbung. Ada tasik lah. Okay guys, so untuk lunch kita orang tak ada makan pun tadi. Tadi breakfast pun dah makan banyak. Tapi sekarang lepas pada pergi mana tadi? Last aku update. Oh, Cafe Amazon. Dekat Cafe Amazon, lepas tu hujan lebat gila-gila. Lepas tu kita orang singgah Masjid Songkla kejap. Lepas tu kita orang balik hotel dulu, mandi sebab dah terkena hujan. Sekarang baru nak cari makan. Ni dah ada matahari dah cantik ni. So sekarang kita nak makan dinner. Makan dinner dekat area apa tu? Chautut Kaitot Banglo Kaitot Raicha. Apa entah. Sebab kalau kau pergi area yang lain satu tu dia tutup. Dia tutup awal. Yang ni dia buka sampai pukul 11 10 11 macam tu. So jomlah makan. Nama dia Kaitot Decha. Bos. Manis juga walaupun dia cakap kurang manis. Tapi taklah semanis pagi tadi. Mungkin sebenarnya dia punya SOP dia macam tu kot. Kemanisan dia macam tu SOP. Cak-cak hanyai. Banglo cak-cak hanyai. Ni dia punya lemak dia. Okey lah. Dia lembut. Tapi macam yang semalam punya lagi sedap. Oh, tak ada jangan ni.
Try Tak juga. jijak, tak jijak. Baru tak? Baru ada rasa. Kalau tak ni dia macam daging kosong macam dia letak black pepper macam tu je. Bila cicai baru sedap. Syahdu. Syahdu. So ni aku punya nasi komok. Ayam dia aku ambil, dia boleh pilih chicken breast, drumstick, wing dengan thigh kan. Cuma kalau kau ambil yang breast dengan wing, harga dia RM59. Dia tambah sikit. Lepas tu kalau thigh dengan drumstick pun dia up lagi. Yang tu macam crispy Try bismillahirrahmanirrahim. Dah. Itu dia sudah. Try kulit dia dulu. Kulit dia. Crispy. Bismillah. Nasi dia pun sedap. Dia ada rasa rempah komok dia. Nasi biryani kan. Rasa rempah dia. Lepas tu dia ada rasa manis dan masin. Tapi rasa rempah dia kuat sikit lah. Last aku makan nasi komok yang sedap, Jirapan 2. Yang ni memang boleh fight. Jirapan 2 tu dekat Golok. Jirapan 2 sedap, yang sini pun sedap. Tapi yang kedai ni walaupun dia famous dengan nasi komok dia, tak mesti kau boleh makan ni kan. Kau try yang lain. Aku tahu ada orang makan seafood dah. Even lobster pun ada jual. Masakan panas-panas. Tak, lobster pun dia jual tau. Tapi ni kat ni ada aquarium. Belakang ni aquarium nampak. Yang bestnya kedai ni seat dia banyak. Seat dia banyak-banyak. So kalau kau macam dah lewat-lewat tu kan, boleh datang ni. Dia sampai pukul, kalau sini sampai 9 malam. Lepas ni mungkin kita akan terus berjalan sebab matahari dah naik. Matahari dah nampak sunset kan. So maksudnya malam tak hujan. Sama sekejap lagi. Bye. Okay guys, so sekarang kita dekat Central Hatnyai. So mana tak, kita ada misi sebenarnya datang sini sebab nak cari Toro Fries. Kita datang sini sebab nak cari ni Toro Fries. Sebab kita tengok gambar dalam Google dia kat tengah-tengah ni je. Rupanya dia dah tutup yang kat tengah tu. Sebab dia nak buka ni lah besar. Kalau dia nak buka restoran ke apa kan. Sebab kalau belah-belah sini besar. Okay geng, so kita dah keluar pada Central Hatnyai. Ada lagi satu branch dia dekat area Lee Garden. Harap buka lagi lah. Dia bagi kasut baru tu. Apa ni dah? Ready, set, go. Ambil signature mix. So dia letak 3 flavor. Dia macam fresh ni, rasanya dia bukannya betul-betul originalnya dari kentang. Dia jadi ada campuran dia macam buah tepung ke apa. Sos cheese bawah tadi tu sos cheese. Yang ni tak tahu sos apa. Ini tak rasa lagi. Tom yum kot. Tom yum kung. So sekarang kita dekat apa Paradise. Tadi dia California. Apa? Florida Night Market. Florida. Ataupun namanya Jiran Akun Market. Jiran Akun Market. Florida ni sebab depan ni Hotel Florida. Depan ni ada Hotel Florida. So dipanggil Florida Night Market. Ya, California. Nah, donat udang ni dumpling atau tingsam udang. 1 biji 10 baht, 10 biji free 1 be. So lepas ronda-ronda pusing-pusing dekat Florida ni, kita orang beli je lah tambahan donat udang, dumpling. Lepas tu beli roti pancake, roti pisang. Saya nak try makan ni. Ni menarik macam udang dikepal-kepal. udang yang dikepal-kepal menjadi donat. Harga dia 10 baht lah tadi. Rasa dan dalam dia
Dia memang macam udang tu yang dia kepal-kepal tapi dia buah tepung dalam tu. Naga udang. Naga udang. Ya betul. Dia macam naga udang. Sedap lah. Dia sedap. Crispy pula Padahal dia dah sejuk tau. Tapi crispy. Menarik ni first time makan benda-benda rare ni. Kalau tak kita makan benda sama je. Sedap. Boleh sedap. Sebenarnya kita orang teringin nak makan kat dimsum Cabura. Tapi dah terlambat, dia dah tutup. Kita makan ni je lah. Dimsum di Florida Night Market. Tadi dia kata pedas ni. Memang pedas. Last kali kita nak try roti pisang. Datang Thailand, tak salah tak makan ni. Mesti tak nak pun memang akan makan juga. Memang sedap lah. Dia tak boleh fail lah. Tak boleh fail. Sekejap lah. Tu je hasil tangkapan dia. Tapi sebenarnya korang memang suka macam makanan-makanan macam street food apa. Later korang dah tahu sini jugalah. Dan sebelum ni, waktu kita orang first datang Hat Nyai, kita orang dah pernah pergi Asian Night Bazaar dengan Greenway Night Market. So kita orang dah tak datang situ lah. Sebab kita orang tengok situ macam dia banyak jual baju-baju. Memang nak shopping baju boleh lah pergi sana. Okay lah. Kita jumpa esok. So nak check out dah. Bye-bye. Okay geng, so kita nak check out. Aku nak tunjuk something pasal hotel ni. Dia punya main switch dia tahu kat mana. Ni lah. Tahu aku pusing kan. Oh. Dia pusing balik. Okay geng, pagi ni sebelum kita balik, kita singgah Kim Yong Market lagi sekali. Sebab nak pergi makan nasi komok breakfast. Lepas tu wife aku nak tambah kacang kajut. Tengoklah apa-apa yang dia nak top up sebelum balik. Okay geng, so sebelum lepas pada Kim Yong Market tadi, kita dah beli nasi komok tu kan. So sebelum kita nak balik, kita orang singgah balik dekat masjid ni. Sebab semalam kita orang datang hujan lebat gila. Tak boleh nak rekod apa, tak boleh nak buat apa, nak ambil gambar semua tak boleh. So sebelum kita orang pergi ke border, kita ambil gambar kat sini. Sebab kalau kau datang time siang, time cahaya tengah terang cantik, memang tempat ni memang cantik gila. Memang spot yang patut korang datang kalau korang datang Hat Nyai untuk bergambar. Ibarat macam datang Taj Mahal. Betul. Korang parking kat depan ni je. Oi, marah ke? Halo, Amanina. Marah ke? Korang kalau selalu travel dan selalu makan dalam kereta, eloklah beli ni. Taruh tangan plastik. Oh, kita orang ada beli pulut ayam. Tapi pulut ayam ni buat makan dalam masa perjalanan nanti lah. Tak payah. Aku risau arena penuh orang. Pulut ni harga dia berapa? 10 baht. Pulut besar ni dengan ayam goreng 10 baht je. Murah kan? Sebab total kita bayar tadi ni 170. Kalau ni 80 baht. Nasi komok ni salad dia boleh letak sini. Oh, dia salad dia bagi asing kan kalau kau tapau. Ayam dia memang nampak crispy. Dia goreng. Lepas dia goreng dia letak habis. Habis. Bismillah. Memang crispy. So ni sambal dia macam biasa lah, macam pekat kan. Tengah makan bawang goreng tu sedap. Bawang goreng tu tadi dia jual satu paket kecil tu 100 baht. Bawang paket besar tak tahu berapa. Tapi ramai rakyat Malaysia yang memang borong bawang goreng. Bawang goreng Thailand. Nasi dia. Bismillah. Nasi ni dia beza dengan yang kaitut deca. Yang ni dia lebih berempah, dia kurang sikit manis. Yang kaitut deca tu dia ada rasa manis. Tapi dua-dua sedap. Lain-lain sedap. Ni rupa nasi komok dia. Aku tengah rekod pakai handphone sebenarnya. Tahu sebab apa? Ya, tengah rekod tadi bateri habis. So aku makan je lah dulu Bye. Batu Nampak ramai.